Jadi saya rasa penonton yang ada malam ni adalah penonton yang kadang-kadang kita tak tahu yang ada. Sebab kebanyakan filem yang buat dekat sini memang untuk satu type of audience. Yang ini yang biasa dekat pawagam dan sebagainya. Jadi apa yang kita dapati pada Festival Johor Bahru ni adalah filem-filem sebenarnya, filem-filem daripada generasi baru. Generasi Y ke Z ke. So daripada segi untuk nak mengagungkan filem ni sebagai medium untuk memberi suara, menyuarakan kita punya kesukaan, kita punya pedih, pahit, manis dan sebagainya. Saya rasa memang festival ni patut diadakan setiap tahun. Saya rasa dalam konteks sosiopolitik sekarang, kita perlu filem-filem seperti Cuak yang bercakap tentang kegelisahan, harapan dan sebagainya, di mana kita sebagai satu bangsa Malaysia dapat hidup bersama tanpa memikirkan terlalu banyak tentang perbezaan yang ada di antara kita. Dan 5 pengarah yang muda yang buat ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan mereka bekerjasama. Dan inilah semangat yang patut kita ada untuk majukan sinema Malaysia.